Hai guys, petang ni Pika nak cari mouse untuk Pika punya MacBook. Dalam beg kita wak. Kening pun tak lukis pun sebenarnya. Kamera saya. Pika takut tak best. Wah ni tapi Pika tak tahu lagi lah nak mouse yang macam mana, brand apa, kita tak tahu. Tapi kejap lagi ikut Pika pergi cari mouse. Tapi sebelum tu Pika nak tunjuk kat korang what is in your bag. So apa yang kita bawa kalau kita keluar dalam bag kita wak. Macam tu. So dalam bag ni Pika bawa bag kecil je warna hitam. Sebabnya Pika macam baju je biru, yang lain semua gelap. So Pika pakai bag yang warna hitam, handbag warna hitam. So kat dalam ni ada apa? Ada Pika punya cushion, Skintific cushion. Lepas tu ada perfume. Lepas tu ada airpod and kita ada compact powder, is a must. And then Pika ada lipstick juga. Pika bawa satu je lipstick untuk touch up kan. Lipstick mesti ada. Lepas tu cash sikit. Itu saja dalam beg kita wak. Yang kita bawa tu yang memang paling simple lah. Kalau macam kita keluar kejap je, kita bawa simple je. Tapi kalau lama memang ada banyak lagi lah peralatan lah yang Pika bawa. Lepas tu Pika punya kamera, handphone dengan kita punya mic. Outfit Pika hari ni simple-simple je. Pakai skirt, lepas tu pakai blouse, lepas tu pakai shawl. Shawl ni shawl jersey. Macam tu dia. Makeup Pika pun makeup biasa-biasa je. Petang ni simple-simple aja, tapi eyeliner kena ya. Kita dah nak bergerak. So kita pakai kereta ni lah hari ni. Oh, kita pakai kereta ni tu. Tak tahan tu. Macam lah aku driver je. Tolong jap ni. Okay. Nampak tak makeup I biasa-biasa aja. Pika simple-simple punya makeup. Korang tengok tu kening pun tak lukis pun sebenarnya. Pakai concealer je. Let's go. Ini memerlukan extra energy semua-semua ni. Ya Allah. Kita dah sampai tau. Kita nak pergi IOI korang. Ya Allah. Ya Allah, kamera saya. Yang penting sepanjang jalan ni memang IOI. Kita dah sampai lah. Buka je ada budak ni. Budak ni. Nak pergi mana? Ramai. Oh macam tu Ush. Mudah handsome lah. Patut dia duduk situ. Kita nampak ni digital fair kat bawah ni mestilah ada kan, sebab Pika nak cari mouse. Lepas tu Pika nampak juga ada Logitech apa semua kat bawah tu. Kita turun kat bawah je lah. Mungkin ada lagi murah kan. Dah halang-halang dekat level ni pula dah. Nak masuk sini pula dah. Cantik. Comelnya mouse ni. So cute. Tapi yang ni tak ada Bluetooth kan. So MacBook tak boleh pakai korang. Pika macam nak cari Logitech punya ni mouse. Tapi tak tahulah yang mana. Yang ni. Sebenarnya Pika cari Logitech warna grey mouse sebab nak sama dengan apa kita punya MacBook. Tapi tak ada kan warna grey kan. Ada warna pink. Takkanlah nak warna pink. Ini kan sebelum ni Pika pernah beli tau. Yang Logitech ni dia sekali dengan dia punya mouse. Lepas tu tak guna. So Pika pre-love kan aja. Macam biasa je Bi. Tapi berapa tu biasa-biasa pun? 179 je. Oh 179 je. Cantik ke yang tu? Best ke? Tapi mahal juga tu. Yang ni lah. Ni warna pink.
Pika tak decide lagi nak yang mana. Tapi basically Pika memang nak Logitech lah. Tapi warna takkanlah warna pink kurang. Sebenarnya Pika dah ada tau Magic Mouse kan. Tapi sebab Pika rasa macam tak sharp sangat, Pika nak yang lain. Sekarang kita dekat tingkat 2 and kita nak turun ke LG. Bau kek. Ini kan kedai kek. Yes. Adik nak apa, Dik? Adik nak apa? Ha? Nak tu ke? Adik makan ke tu? Butter crispy mochi. Yang mana? Tunggu dia ambil. Tunggu dia ambil. Sekejap, sini. Adik, sini, Dik. Adik nak hot sana, Bi? Adik dekat Tyson. Dia nak on ni, Bi? Mami, adik dekat Apa tu? Tyson. Pandan crispy. Ada chocolate crispy butter mochi. Ambil. Nak makan. Nak yang mana? Ha? Kelak ke tu? Coklat lah. Oh, saya nak yang tu, Bi. Tu. Yang sana. Yang ni. I want this. Mami, adik nak makan. Apa ni? You? Sementara kita tunggu budak Bella ni makan, Pika sekejap lagi nak pergi sana kan. Tapi Pika tak tahulah Pika nak yang mana lagi. Belum decide lagi ya. Macam belah bagi tau. Pika takut kalau Pika beli, Pika takut tak best. Sebabnya Magic Mouse tu dia macam dah okey, cuma tak sharp sahaja. Kalau Pika beli, Pika takut dia tak sharp juga. Biasanya mouse yang Pika gunakan untuk editing, sebenarnya untuk edit video sahaja. Tak ada kerja lain lah selain editing video. So macam kalau kita beli yang tak boleh guna untuk editing video, buat apa? So kita macam mencari yang bagus. Harapnya lah. Ni kita dah sampai dekat bawah tadi kan. Ni Logitech, banyak je barang dia. Ni warna kelabu ke warna putih ke? Warna kelabu ke warna putih ni? Putih. Tak belilah korang. Sebabnya apa tau? Tak boleh nak pilihan lagi. Tak boleh nak buat pilihan. Kita survey je lah. Kita anggap vlog kita kali ni survey. Survey mouse. Bukan beli mouse survey. Akan pintu untuk I, Cik. Oh, terima kasih. Terima kasih. Bukan tak jumpa mouse-nya, tapi tak beli. Sebab apa? Sebab kita masih dalam memilih lagi. Awak kenapa tak beli? Dah jumpa belum? Ha? Tak. Awak tak jumpa? Tadi awak pegang. Tu tak boleh. Tu untuk apa ni? Untuk editor okey lah kot. Habis awak untuk apa? Untuk gaming. Oh, untuk gaming. Saya macam tak tahulah. Saya takut kalau saya beli, saya tak boleh pakai macam tu. Sekarang ni memanglah Pika tengah guna apa? Magic Mouse tu. Yang Magic Mouse tu kan. Macam tu. So nak cari yang better. Yang better tu masalah ni korang. Kita dah keluar tau daripada IOI. Sekarang ni mission gagal. Missionnya gagal ya. Yang berjayanya beli roti je. Dekat kedai roti. Yang carinya mouse. Macam mana tu? Sementara kita tunggu diorang tu pergi apa? Pergi shopping weh. Diorang pergi shopping dekat kedai ku. So Pika nak makan lah dulu. I want like 8. Tadi kan kita beli ni cheesecake. Cheesecake kan? Cheesecake ke apa benda ni? Ni tengok. So let's eating. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Comelnya sudah dia. Macam ni. Oops. Sebab kita tak dapat pun cari mouse kita tu, kita makan je lah. Sedapnya.
Awak makan apa, Wi? Cepatnya makan. Habis. So, itu sajalah kita punya video untuk cari mouse tak jadi ni. Mungkin akan kita sambung kemudian lah. Yang ni kita kira macam survey mouse macam tu je lah. Kita pergi tengok dulu kan. So yeah, see you next video, okay? Jangan lupa subscribe. Bye!